Video ni khas buat anda yang susah nak buat simpanan. Boleh stay, dengar sampai habis dan share jika bermanfaat. Masalah terbesar kewangan kita bukan sebab gaji kecil, tapi nafsu belanja yang tak terkawal. Saya selalu ingat nasihat seorang mentor kewangan. Orang miskin ni bukan sebab kurang duit, tapi sebab kurang kawalan berbelanja. Dalam dunia hari ini, semuanya menggoda kita untuk berbelanja. Contohnya, ada promosi setiap hari, ada sale setiap minggu, ada notifikasi buy now pay later setiap masa. Apa kita sedar, duit mengalir keluar perlahan-lahan. Saya sendiri pernah jadi mangsa benda ni. Setiap kali stres je, saya membeli. Setiap kali bosan, saya beli lagi. Akhirnya saya sedar, saya tak perlukan lebih banyak duit. Sebenarnya, saya perlukan lebih banyak kawalan diri. Dan cara paling mudah yang mengubah hidup saya adalah saya tukarkan duit saya jadi emas macam ni. Sebelum duit tu sempat menjadi nafsu belanja saya. Bila saya mula buat macam tu, perubahan berlaku secara automatik. Contohnya, nafsu belanja saya turun. Bila duit dah bukan dalam bentuk tunai, saya tak boleh nak belanja spontan. Yang kedua, saya mula fikir panjang. Setiap kali nak beli, saya tanya, berbaloi tak kalau saya cair ke emas ni? 8 dari 10 kali, jawapannya tetap tak berbaloi. Yang ketiga, duit tak bocor sesuka hati. Emas simpan nilai, bukan mengalir keluar ikut emosi. Dari situ saya mula faham, emas ni bukan sekadar simpanan. Emas adalah penapis nafsu yang sangat berkesan. Puan-puan, kalau setiap bulan duit kita hilang entah ke mana, mungkin inilah masa untuk ubah strategi. Bukan dengan naikkan gaji, tapi dengan kunci sebahagian gaji jadi simpanan emas. Bila nafsu terkawal, kewangan pun ikut stabil. Dan emas adalah alat kawalan yang paling sunyi, paling kuat kesannya. Nak tak saya bantu? Boleh isi borang sign up. Saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.